Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah hari ni saya akan ajar cara-cara nak buat pais ikan ataupun ikan sumbat sambal sebab rempahnya sama aja. Okey, first of all, pertama nak ajar macam mana nak siang ikan. Ada yang tertanya-tanya, "Kak, siang ikan macam mana? Selalu tengok api aja yang siap." Okey, siang ikan dah kita potong yang sebelah depannya dulu. Pakai gunting lah senang. Bismillah. Terus sampai atas. Lepas tu dibuka, kan ada insang dia tu. Okey, ni kat sini dia kan. Dan dia akan terlepas dan kita dah boleh buka. Okey, dan dah terbuka. Jadi tangan kita kat belakang tu, ni kat tepi yang ni kan. Ni kita ambil kiri dan kanan, kita tekankan dan kita dah boleh tarik semua sekali keluar. Dah bersih. Okey, gorenglah sampai dalam. Okey, dan lepas tu dalamnya nak dicuci lah. Yang tengah ni ada darah-darah bekunya, semua dibuang lah. Okey, saya akan cuci dulu. Okey, lepas dah dicuci, dah bersih. Okey, dalamnya pun dah tak ada darah-darah bekunya. Okey, sekarang ni di sebelah belakang ni di tengah-tengah ni adalah dia punya tulang. Okey, jadi kita di atas sikit diisinya. Okey, tulang tengah kita diisinya. Kita pakai air pisau. Bismillah. Okey. Dan kita kan dah dipotong tu, so kita keritkan ke dalam lagi sikit. Ni sebelah perutnya, kita boleh dalam lagi sikit, ke dalam sikit, cucuk lagi. Kan? Jadi kalau kita tak anukan lagi ni, jangan sampai dia terlepas lah. Dan bila dah sebelah kanan, kita nak kena buat sebelah kiri juga. Jadi ni tengah-tengahnya tulang, jadi kita depankan pula ke depan sikit. Okey, bismillah. Okey, sebenarnya kita kalau buat ikan sumbat ni, dia makan dengan lauk bening sedap lah sebab ikan panas-panas dengan lauk bening ataupun dengan lemak-lemak hari ni saya nak masak lemak turi, jadi dengan ikan sumbat ni memang kena lah. Ada yang pedas dan ada yang tidak lah, jadi budak-budak nak makan pun senang. Okey, dan dia jadi macam inilah. This is the pocket where you put the chili inside. Dan kadang-kadang bulan puasa kita tak termakan makanan yang banyak rempah. Jadi kalau kita buat macam ini, ikan nasi panas-panas makan dengan sambal ni pun dah okey. Jadi saya akan tunjukkan cara pula nak masukkan sambalnya. Okey, bila dah siap dengan dah siap ni, jadi kita pun masukkan. Okey, sambalnya senang aja. Cili kering, bawang besar, bawang putih 1-2 ulas dan belacan. Biasalah kita belacan tak boleh lupa kan. Dan saya pula blender dengan setengah cawan air yang telah dicampur dengan 1 genggam sebesar goli besar sikit gitu asam jadi ni lepas ni dan kita akan dan akan bakar dia ataupun akan goreng dia dan ada pula sebab tu air tak boleh banyak sangat kalau air banyak sangat sambalnya akan menjadi cair. Tak apa, terkeluar sikit tak apa, itu yang buat dia sedap tu. Perutnya pun kita letak. Okey. Jadi semua kita letaklah. Ini terkeluar sikit tak apa. Masukkan balik. Yang buat kan kita. Bismillah. Okey, dan lepas tu kita boleh pun goreng. Okey, setelah itu kita panaskan kuali kita. Okay, saya pakai yang leper punya, senang. Minyak jangan banyak, ada 2 version. Ada yang suka bakar saja dan saya punya saya letak minyak sedikit dan kita pun masukkan dia. Bismillah. Baru letak je baru dia dalam. Okey, kalau sama-sama ni dah tak apa sebab tu minyak kita tak boleh banyak. Bila dah siap, okey, sama-sama yang jatuh tu kita akan balance sambal tu kita akan tumiskan sekali, lepas tu kita tuang ke atas ikannya pun boleh juga. Okey, inilah dia cara pais. Ini tak pakai daun pisang punya ataupun ikan sumbat sambal. Okey, caranya senang, buatnya pun senang. Kalau kita beli kat kedai mahal, satu macam ini ikan dah $4.5, $4.5. Jadi kita buat sendiri, beli dekat gelang, ikan pun dapat banyak.
dan kita boleh makan satu keluarga. So buat jangan tak buat. Kalau kita cuba jangan tak cuba. Kalau kita tak cuba kita tak tahu. Assalamualaikum. Okey, ini bila dah siap, ginilah keadaan dia. Tengok tu, sambalnya. Okey, tengok tu keadaannya. Dan lagi satu sama je. Kalau yang hitam-hitam ni tak apa, sebab kulitnya nanti dikopek kan. Ini adalah ikan cencaru. Kalau ikan lain boleh, ikan kembung besar boleh, ikan selah besar pun boleh. Okey, so inilah dia dah siap. Ikan sumbat sambal kita buat pun senang. Jadi kalau kita beli kita dapat lagi mahal. Kalau beli mahal, jadi lebih baik kita buat sendiri. Satu keluarga boleh makan. Ini baru 2 ekor, saya ada lagi 2 ekor lagi untuk buat. So ini adalah untuk saya rasa tadi saya buat start dalam masa 15 minit semua dah siap. Jadi rempahnya akan saya downloadkan dan akan saya kongsi sebentar lagi. Jadi cuba jangan tak cuba. Kita kalau tak cuba kita tak tahu. Kalau kita beli mahal. Jadi assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah.